Assalamualaikum. Okey, pesanan penaja daripada Cikgu Suhaila kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar-pelajar Tingkatan 5 2016. Nak dia apa? Dah cakap apa? Tu jangan tutup. Ni ada pipi kucing ni. InsyaAllah pesanan ni untuk anak-anak SPM 2016. Okey, SPM dah berlalu. Tapi perjalanan masih panjang. Macam-macam akan awak hadapi. Okey, cikgu harap apa sahaja lepas ni keputusan yang kamu dapat, kamu terima dengan hati yang tabah. Kerana apa sahaja yang kamu dapat tu semua Allah dah tentukan. Allah dah tentukan mana jalan kamu selepas ini. Okey, rezeki kamu semua Allah dah tentukan. Jadi redha apa yang kita dapat. Yang penting kita usaha selepas tu untuk jadi orang yang lebih baik ke atau orang yang statik aja macam yang kamu form 5. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Yelah, cikgu kenal awak daripada usia kanak-kanak riam lagi. Cikgu banyaklah kenangan dengan awak semua kan. Yelah, daripada kita tak tahu PBS tu apa, awak lah batch pertama, ketiga, lepas tu batch yang cikgu pegang, maksudnya tak pernah cikgu pegang batch tu sampai 5 tahun. Yang paling penting, jangan tinggal semayang. Untuk anak-anak perempuan, jaga adab, malu, akhlak tu semua jaga. Tudung, pakai menutup aurat. Okey, dekat mana pun awak berada, jadilah seperti ikan. Maksudnya kita tak lupa diri. Okey, maksudnya kita ikan ni dia maksudnya dia di laut masih tak boleh di darat, dia tak lupa diri dia lah kan. Okey, maksudnya pergi mana, pergi mesti mana pun joinlah program-program agama, masjid. Jaga diri baik, jaga kesihatan, badan yang besar-besar, yang gemuk tu abang sadu. Yang gemuk perempuan tu dia jadi Nufa. Hindu datang balik ke maktab. Okey? Learn some Somewhat. Somebody like you. Kemahiran hidup. Like memasak, menjahit baju, sewing, cooking, all those things. Mopping. Yeah, especially the girls. Yes, Yeah, especially. Nowadays, girls, you know. I'm sure they do not know how to cook. Yes. How to cook. Go out and learn something. If you have not even go memancing, pergi memancing. If you don't know how to do things, do it. This is the time for you to do it. Learning to speak. Don't repeat. Dan sekarang ni awak sedang dalam perjalanan menuju cita-cita awak kan. Jadi awak kena tahu apa yang awak nak kejar dan awak kena berusaha untuk capai cita-cita awak tu. Dan seandainya awak tak dapat seperti yang awak cita-citakan, jangan putus asa. Mungkin rezeki awak pada perkara yang lain. Dalam hidup ni akan ada banyak cabaran dan dugaan. Okay, yang pertama sekali, ingat Allah. Walau di mana-mana pun awak pergi. Okay, kebanyakan awak mungkin nak melanjutkan pelajaran keluar negara kan. Okay, tak ada masalah. Walau dalam Malaysia pun sama juga. Sebab cabaran itu sangat besar sekarang ni. Yang penting jati diri sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam. Menjaga. Okay, yang kedua, hormati diri awak dan juga hormati orang lain. Kalau kita hormati diri kita, maksudnya kita sayang diri kita, kita tak akan buat perkara yang melukakan diri kita sendiri. Bagi saya, yang paling penting dalam hidup ni ialah kita kena ikhlas apa yang kita buat. Kalau awak rasa awak tak setuju dan mungkin awak tak nak benda tu, awak cakap lah. Tapi kadang-kadang keikhlasan tu mungkin akan timbul pada masa yang lain. Sepanjang tempoh anda menanti keputusan tersebut, banyakkanlah bermunajat kepada Allah. Kerana sesungguhnya kejayaan itu adalah milik Allah. Walau apapun keputusan yang bakal anak-anak terima, itulah yang terbaik untuk diri anak-anak. Kerana itulah usaha kita dan itulah kejayaan yang Allah restui untuk diri kita. Anak-anak, sesungguhnya anda merupakan pimpinan masa hadapan. Dan untuk berjaya, anda perlu kepada ciri-ciri kesungguhan. Kerana anak-anak, di akhirat sana, apa yang Allah tanya adalah usaha kita, bukannya kejayaan. Silalah jaga hubungan anda dengan ibu bapa. Kerana keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa. Walau berjaya macam mana pun kita, tapi tanpa restu dan redha ibu bapa, tidak ke mana kita. Dan yang kedua, gunakanlah ilmu yang anda miliki itu untuk membimbing orang lain ke jalan yang lebih baik.
Dan yang ketiga, berkongsilah ilmu tersebut kerana itulah merupakan antara bekalan-bekalan kita menghadapi alam barzakh. Yang terakhir daripada Ustazah, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa membanggakan ibu bapa dan yang sentiasa membahagiakan mereka. Kerana itulah ciri-ciri orang yang akan bukan saja berjaya di dunia, bahkan insya-Allah Allah akan gandakan kejayaan itu. Kita mesti jadi orang yang terbaik dalam setiap perkara yang kita ceburi lah, atau dalam bidang yang kita ceburi. Sentiasa menginginkan yang terbaik. Jaga orang tua awak yang awak dah miss 5 tahun kan, untuk berbakti pada orang tua awak. Okey, situ ambil balik peluang 3 bulan tu, jaga dia orang. Okey, satu. Lepas ni tak tahu kamu pergi kat Jerman ke Amsterdam ke, so dah jauh balik. So ada 3 bulan ni guna dia tu. And then yang kedua, dapat nak kerja, hati-hati. And then tolong jaga balik, jaga kamu punya, macam mana kamu duduk kat MRSM, macam tu juga cikgu harap. Selepas itu, Yang penting dah berjaya, jangan lupa saya kat sini. Yang terakhir, bring out the best in you dan buatlah yang terbaik untuk diri anak-anak. Semoga menjadi insan yang cemerlang. Okay, all the best dan semoga berjaya dan menjadi suami dan isteri yang misali. Bye. Amin. Okey, hari yang ditunggu dah tiba. Ini adalah hari terakhir awak SPM. Jadi saya berharap sangat selama 2 tahun awak mengambil ilmu kimia, gunakan pagi ini sebaik yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam masyarakat. Saya calon sila duduk ke depan untuk membuat peringatan kepada calon yang melanggar sebarang peraturan pemeriksaan dalam bahagian di-7 larangan menjawab pemeriksaan dianggap salah laku yang akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tata tertib. Ini dia hari all the way. Aku yang pegang. Saya akan cuba sedaya upaya. Sekarang kan balik belum? Dah stop. Dah stop dah. Jangan lagi tu lah. Kau di sini kau. Saya gambar kau tak? Cikgu, yang tengah-tengah ni. Mana orang dapat gambar ni? Okey lah. Tak boleh lepas lagi ni. Kan? Ni bayar apa ni? Okey, terima kasih banyak. Sorry jangan marah. Okey, all the best semua sekali ya. Okey, lah. Kau tutup juga ni. Make sure semua A+. Zat. Boleh kecil kan? Kerusi dia. Jadi. Bye.
rindu ah. Rindu. Tidak berjauh juga. Ingat korang tak marah. Sudah sama video ni. Hai Alip. Kau video kan? Haa. Sonah lagi masa intern kan? Kerana Ustaz bukakan, kerana Allah bukakan lagi rezeki Ustaz. Acai. Betul ni nak masuk dalam buku. Ini buat satu ni. Aku tak pernah nak main. Dah terima setiap 2-3 bulan tu. Buat dalam muka. Last. Dimurahkan rezeki, kesihatan dua badan dan ditunaikan hajat-hajat. Sallallahu alaihi wasallam.
Asal fail semua ni. Mana tengokkan orang. Dah tunggu dah. Ini yang baru tunggu dah. Tadi kau. Kenapa dia kau ketawa? Cantiknya. Ada sekali tu mah yang test kita recall dengan Roni. Malu Apa pokok yang penting yang awak buat lah eksperimen tu. Ingat lagi tak? Cuba kau ingat apa? Kenalkan diri masing-masing. Tinggal 1 jam lebih ni. Apa? Tinggal lagi oh. Apa? Tak nampak. Visual of Esai. Annyeong, my name is Rabbit. Rabbit. Saya rasa juga ada ni. Aku tak. Aku senyum. Bawah tapi. Belah. Okay, muka aku semua. Masa menjawab telah tamat. Pastikan anda menghabiskan ayat terakhir anda dan sila letakkan pen dan pensel anda. Kalau tidak dengarkan keluarga Dewan Perpustakaan dan harap berkenan. Sila anda sekian untuk mata pelajaran seterusnya. Saya anda cukup gila. Terima kasih semua.